Alhamdulillah. Torpedo. Oh, kena juga ikan target. Torpedo Sungai Langat. Target. Ikan target, geng. Mantap. Okey geng, sekarang ni saya dekat kampung Sungai Buah di Jenderam kawasan Jenderam, Dengkil. So saya nak tengok-tengok spot mancing dulu, sebab hari ni saya ada temu janji dengan seorang follower. Tengok macam mana. Agak-agak tak kumpau lah hari ni dengan follower ni. Saya biasanya kalau mancing dengan follower ni biasanya kumpau. Harap-harap hari ni tak kumpau lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar guys. Selamat kembali ke channel Pancing Abang Misai. Hari ni saya turun mancing lagi. InsyaAllah hari ni saya akan ditemani oleh seorang subscriber. Kita tunggu dia kat sini. Jom siap-siap kita turun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mancing tu belah situ. Mata kail belum berikat lagi. Kita ikat mata kail dulu. Ni yang mudah capai, kita pakai mata besar dulu. Ok geng, hari ni saya buat sebatang joran je. Sebatang joran. Okey, kita pakai umpan tapa. Tapa kapas daripada Thailand. Bismillah. Bismillah. Tanah keras. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey geng, joran sudah dilontarkan. Siapa nama? Syafiq? Banyak dapat ikan sana. Okey geng, kita dengan ni subscriber kita, Syafiq. Syafiq daripada salam. Daripada mana? Daripada Sungai Merap. Sungai Merap, dekat je. Asal mana? Di Johor bang. Kat mana? Dekat Johor kat Segamat. Oh, Segamat. Datang kerja sini. Tahu tak saya orang Segamat? Oh iya ke? Oh, saya tak tahu. Kat mana Segamat? Segamat lah. Bandar? Saya kat Labis. Dekat je. Oh, Kampung Melayu Raya. Melayu Raya. Pakcik saya kat sana. Genuang. Oh. Pusing. Okey geng, kat sini kita orang kumpau lah hari ni. Dengan Syafiq kumpau tempat ni. Air memang hauk hari ni. Air dia putih. Kita nak pergi tempat lain pula. Okey, jumpa kat spot yang kedua. Okey geng, kita pergi tempat baru. Okey geng, kita dekat spot kedua sekarang ni. Ni tapi dia tak dalam ni, cetek je. Kan, suruh lah. Lebih baik buaya pun ada. Apa? Buaya pun ada. Ada. Okay geng, nampaknya kat spot kedua ni pun sunyi. Kita orang tak lama sini, tapi kita tahulah tak ada, kata orang tu tak ada patukan, tak ada feedback, tak ada respon. Kita nak ronda sikit spot ni. Kalau kata nanti tak okey ke apa, mungkin kita akan tukar lah. Daripada mancing bau, kita tukar mancing benda lain pula lah. Okay, boleh eh? Nak kemas-kemas dulu. Macam member punya kereta tu. Sekejap tengok sekejap. Apa dia? Tenang lah. Oh, air sungai Langat okey lah. Hui. Oi, senyap-senyap kat sini. Ada belum? Tak gasak? Lama tak jumpa kan? Mata ayat kan? Ni subscriber baru join hari ni. Air teruk gila belah ni ya? Manis je. Kan okey? Langat cantik. Langat cantik. Alamak, aku silap percaturan hari ni. Ini kalau main bawa pipe ni. Hah? Mesti sedap ni. Main apa? Bawa pipe. Bawa penatang ni tak lepas. Tak, aku tengok sama itu tadi. Ada S50 merah. Tak ada orang lain dengan S50 merah datang mancing S50 merah ni. Seminggu baru tunggu. Tak hujan. Tapi aku tadi goyang juga pagi tadi. Bahang. Nak dapat apa? Lampam? Lampam, liko. Pacu. Ni? Selat. Ui. Umpam pakai pole pacu tu. Reda ah. Jom, kita gerak dulu. Okey. Jumpa lagi. Cek bawang tadi ke main? Cek bawang aku tak ada umpan, aku buat apa je. Betul cakap aku nak kena ronda-ronda ni. Cari telur.
Yang mana tak ada gula? Yang ni tak ada gula. Tak ada gula. Yang ni tak ada gula. Yang tak ada gula. Yang ni gula. Okey, terima kasih. Sekejap tengok dulu. Sekejap saya nak tengok dulu sekejap air dia. Sebab di sini air dia bercampur. Kalau tak okey kita naik atas. Ni umpan apa? Tak pakai loceng. Ada tak? Ada. Angkat. Mati. Kena tak? Ni umpan apa? Ada. Nampak. Ada tu. Silang ke apa? Silang saya punya tali ke apa? Silang ke apa? Tak. Ni pun ada. Okey, nanti jangan lepas lu. Sangkut. Okey, geng. Tak kumpau, geng. Kumpau. Ya. Oh, boleh tahan. Oh, lampam. Boleh Alhamdulillah. Kejap kita suspect patin tadi. Tak apa, kita cuba lagi sikit. kejap, mana handphone tadi? Okey, geng. Subscriber kita, follower kita. Alhamdulillah. Ada hasil hari ni. Ada. Tak kumpau. Yang kumpau, ni kumpau. Tunggu sikit. Okey. So, kita Alhamdulillah. tahu lauk dia. Lauk dia Lauk dia. Okey, mantap. Okey. Lancar. Okey, geng. Kejap lagi Syafiq nak balik. Macam mana Syafiq hari ni mancing? Redo. Redha. Okey lah, ada satu. Kan, at least kita buat kawan. Nak kenal. Okey. Abang Misal tak tahu lah. Tak apa, nanti on the way balik tengok kita ronda juga, nanti tengok mana tempat-tempat boleh singgah, mana tahu. Sebab plan hari ni macam baung sebenarnya, jadi tak sangka akan kemari lah. Tu je lah nak cakap. Tengok tu ikan belanja tu. Tapi kita tak target, kita target ikan baung je sebenarnya. Okey, nanti kita sambung lagi lah. Okay, geng, ini usaha-usaha terakhir ni sebelum kumpau. Takkan abang bisa kumpau ni. Mana boleh jadi? Tak boleh jadi. Mana boleh kumpau? Tak patut.
takut dah. Okey geng, kita nak mancing kat Jenderam hari ni. Nampak tak kedai selera di Teratai, Cita Rasa Kampung. So depan tu sekolah vocational Sepang. Masuk sini. So kalau orang sebut port cabang Y ataupun vocational Sepang ataupun sekolah teknik Sepang, sinilah tempatnya. Kalau rasa datang bawa family, bawa anak-anak, bawa isteri, nak santai, kat tepi ni je boleh mancing. Masuk sikit je lah, taklah jauh. Tapi hari ni saya akan naik sampai ke atas. Ni semua tempat boleh mancing ni. Biasa ramai orang mancing sini. Okay geng, inilah tempat ni dah. Dia panggil cabang Y. Saya dah lepas cabang Y tu, nak ke atas lagi. Yang saya nak duduk dah ada orang nampaknya. Kita pusing-pusing tengok-tengok dulu. Tengok dulu. Mungkin kita mancing kat sini. Jom, boleh dah. Oh, mengelongsu ni. Bismillah. Bismillah. Kita try kat sini kan. Mana tahu ada rezeki. Bismillah. Hari ni saya nak try umpan dedak geng. Dah lama tak main dedak. Entah reti ke tak lah. Mesti dah lupa lah. So saya takkan share lah macam mana buat umpan dedak ni. Bukan tak nak share, sebab saya dah lupa. Jadikan saya buat video panjang-panjang membebel buat umpan dedak, sekarang tak jadi. Sebab betul lagi barang-barang ni pun semua barang-barang dah masuk angin ni kata orang. Tapi adalah dedak kuning sikit, dedak. Itulah saya ingat saya tak perlulah kongsikan. Nanti kalau saya dah aktif balik main dedak, macam menjadi saya punya dedak tu,
Lain kali saya akan sharekan. Okey. Okay, geng. Main dedak ni leceh sikit lah. Banyak sangat step dia. Tapi kompang roti. Roti ni saya gulung. Kalau tak gulung pun kita boleh kepal je terus sebenarnya. Cepat call. Assalamualaikum Datuk. Hai Datuk, telefon tu macam ni tak biar angkat geram tu. Atas motor baru sampai. Mana? Jeneram. Tengok saya kat mana? Kat mana tu? Janganlah masuk pot orang. Tengoklah kat mana? Kat mana? Kat, dah ada hasil belum? Kumpau ni. Kita orang lepak je ni, lepak politik. Tu apa mengelegak. Ada sih lah, kau sampai ya? Baru duduk, baru sampai. Okey geng, satu umpan dah siap. Kita nak lempar. Bismillah. Okey, satu dah baling. Kita buat lagi. Okey geng, yang kedua geng. Tengok geng, siapa datang? Ini Dan. Kam, boleh bergolek. Tadi nampak ramai? Lain geng tu. Yang lain. Oh ya ke? Geng Ni, dia tak satu. Satu pun. Geng, kita ada geng hari ni. Ni baru betul petik menyala. Tak ajak kan? tak Tak ajak kan? jalan, Call terus muncul. Geng call terus bangun. Kau pukul apa geng? Pukul 10. 10. Saya baru sampai, baru balik. Sebab apa? Ada rebu. Tapi ikut forecast hari ni memang hujan. Memang hari ni akan hujan ni. Amalan cuaca. Pagi tadi dah tengok. Umpan apa Dan? Wah, cantik. Okey bang, dedak ah. Dedak je ni. Dah lama tak main dedak. Setting kat sini je Dan, lepas tu baru pergi sana. Oh, dah tayang. Padahal umpan letak kat situ je tu. Ada boiling. Ada tu depan mata. Okay geng.
Tengok Tok Batin. Tok Batin nak berjoget. Ha? Curam tak curam? Curam geng. Curam. 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 Tapi kalau musim hujan tak boleh main ni. Ha? Umpan tak jatuh air. Umpan tak jatuh air. Saya ke bawah kan. Mana? Tu. Saja. Oh, tapi nanti bawah tu. Oh, tu tempat saya buang tu. Tapi dah sini juga lah. tapi dah ada. Dah ada. dah ada yang buang. Buat sangkul sikit. Memang nak hujan pun. Payung ada? Ada. Bawa banyak. Kau dan meleng. Lepaskan sampah tu. Tak sampai. Tuang sana nampak dia punya boiling tu. Pak, punyalah rajin anak siapa ni? Mesti kat rumah ni rajin tolong bini juga ni. Betul tak? Mesti sungai yang bukan tanah pun dia sanggup bersihkan. Untuk keselamatan. Ada. Okey, cepat deh. Ada. Tengok. Nampak? Macam lain je ni. Sangkut. Mana raya? Sangkut. Alamak, sangkut pula. Sangkut. Tapi ikan tu tadi tu. Sangkut. Sangkut lah boy. Tak ada lah. Tak ada dah lekat tu tadi. Sangkut. Ada tadi ikannya. Ada ikan lagi? Tak ada lah. Ni umpan apa boy? Putih. Boleh? Tali baru. Ada. Mai, mana? Alah lucut. Ada. Mati kecil. Lampam. Besar. 2 ekor ke? Ekor. Okey geng, ada seekor geng. Sekejap ada daun, ada apa? Kain. Besar boy. Besar boy. Geng, besar ni. Ini 700 ada ni. Sekejap. Kau cakap Dan dulu sini lampam. Lampam macam ni Dan, besar-besar ni. Masuk akuarium tu. Sini. Video tu sini. Geng, satu pancing lawan 3 pancing. Aduh. Geng. Pancing dia. Geng. Pancing dia. Geng. Dah lama dah tak datang sini. Saja nak test kan. Dah lama kan? Kap. 2 tahun 3 tahun ada kan? Ada. Okey. Mantap. Mantap. Tengok hidung dia, hidung kemek. Tengok mek. Pasar ni lah. Pasar. 5 kilo dia. Dan suka ni, Dan suka buat masak lemak. Podah, cili api. Okey, so kita pakai roti. Rezeki yang pertama. Rezeki. Alhamdulillah. Kita sangkut kain. Nasib baik lepas. Tali baru tu. Chelsea kan. Alah, ni dengan JDT pun tak boleh makan. Alah, tu tim ketiga kan. Itu squad ketiga. Kita hantar budak malam tadi menang kan dengan MC dengan Real Sociedad 3-1. Itu betul kan.
Ngang MU pun galang dengan 9 kan malam tadi. Chelsea tiba 3-0 relax. Okey lah, kita boleh. Ha, Okay, gang. oh, gambar. Kita Yang dah boleh pakai Gang. roti balik lah. Yang penting saya dah ada lesen. Sampai betul. Road baru buat kan. Road baru buat. Maknanya lama lah kita tagan baru kena kan. Memang jarang-jarang. Ui ni lah. Ambil ni. Boy ya. Ambil tangguh boy. Oh, rohu betul. Kena rohu. Ada. Ya, boy ambil yang tu. Boy, rohu boy. Saya ada panjat ada tu. Ya. Sabar relax. Ke sini sang. Rohu. Tahu. Jangan pergi kat jaring tu je. Mana? Bulu-bulunya. Ya, bulu. Depan tu je. Sini rendah. Tinggi. Sini rendah. Ya. Kena ni. Kena sini. Jangan. Pelayan je. Kena rohu geng. Jap ni ada benang. Dan, ni dulu deh. Abang Misai punya sini ya. Ke sini boy. Sini sang. Tinggi je, gulung kan. Tak apa gulung ke. Bagi laluan. Sini, belah sini apa? Sini. Mana? Boy sini. Sini. Jap. Tali ni mana? Boy kat sini ah. Ikan halus ya. Sabar. Rohu je. Bagi ke tepi je. Ui, besar tak? 1 kilo. Sekejap deh. Biar je. Sini. Ada tangguh. Saya ni. Jangan spring, jangan kena jaring. Biar tidur atas rumput. Atas ni. Main lagi. Rohu besar ni. Sikit je boy. Rakam tak? Bismillah. Alhamdulillah. Torpedo. Oh, kena juga ikan target. Torpedo Sungai Langat. Target. Ikan target geng. Mantap. Jap. Ni. Jap, keluar ni dulu. Buat abang ni. Keluar ni. Kan, kena juga target. Ni lah ikan target kita geng. Ikan target geng. Ikan target mengena. Torpedo Sungai Langat. Memang ini betul. Memang inilah target kita main dedak hari ni. Memang ini. Geng petik menyala panggil torpedo Sungai Langat. Torpedo Sungai Langat. Kita memang target ni hari ni. Memang inilah Memang buat dedak. Memang inilah cerita dia. Ha. Gambar. Okey. Kita cari yang saiz gorgon sikit lagi. Ni ada 2 kilo ada. Lebih kurang. Alhamdulillah geng. Mantap geng. Gambar sikit. Alah, handphone kat atas. Mana? Sekejap. Tak apa, sekejap. Tak ambil abang jauh-jauh depan tu ke? Alhamdulillah. Akhirnya memecah kesunyian. Jaring bawah. Ha? Jaring kat bawah. Sekejap. Ambil gambar. Tiba lah, hulu tiba. Siapa hang? Oh, kat situ. Besar. Itulah, dah agak dah. Ada. Hati tarik. Memang jadi. Tengah hari dulu makan. Tengah hari geng. Dedak abang? Dedak. Okey. Alhamdulillah. Ngam. Ngam. Besar. Memang besar pun. Tak nampak besar, memang besar pun. Dedak ada dik tu. Bagi dia hidup dulu bang ni. Itulah. Ambil kan tu. Ni. Kejap. Dan.
Bekas apa? Memang ini yang kita cari. Kena ikan target. Ui, dia punya tekan tadi kan. Syok tu. Alhamdulillah. Ada. Maknanya tak adalah teruk sangat aku punya umpan ni. Jadi Jadi ya. Jadi lah. Okay geng, saya buat macam ni je geng. Lepas tu saya kepalkan dedak dia ni. Dedak ni nak habis pun. Nak ajar resepi dia pun tak boleh sebabnya saya dah lupa. Saya main letak-letak je. Tapi rezeki Allah nak bagi. Memang banyak-banyak. Nah boy, ambil ni. Jatuh pula macam mana tadi kan. Debaum. Nah boy. Kasih set, kasih settle. Boom. Jatuh. Umpan tadi. Merah. Padu. Kasih tangan boy pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ombak merah. Kat dalam dedak tu ada ni. Ada mata ke bang? Satu bubur dalam. Tu bunyi apa ah? Lupa lah tadi lucing tu jatuh kat sini, tak ambil. Yakin dia tak boleh kalah. Mana boleh kalah. Ada gitu. Nak main spring kan? Lambat tu. Habiskan lah boy. Memang nak habiskan tu pun. Tempat tu. Doh kita dah siap. Jadi kita kena tutup sekejap. Bagi mauripan tu naik Mauripan. Kita biar kurang 15 minit. Kita potong roti tu. Terus nak banjur. Member dah naik kan. Terus banjur. Wah, Banjur. tadi dah habis kan. Siapa nak pakai Saya dah boleh relax lah ni. Depan kita pakai periser. Ketum urat merah. Kau urat kentut. Tebing tingginya lah, kurus. Okey, setelah doh kita dah diperap, kita potong roti. Okey. Kita lenyap roti. Kita ada ni sikit. Kita seni sikit. Macam Abang Dan tadi dia main cucuk-cucuk kan. Nah, roti dia besar tu kan. Jadi ikan geram. Saya pun ni tak ada. Sekecil-kecil je. Tapi jilat kena. Jilat je kena. Jilat je kena. Rasa je doh saya kompom. Ni kuku kuning-kuning ni dedak tadi. Barulah rumah tahu kita pergi mancing. Ini tangan bersih, balik bersih. Bukan pergi mancing. Gelating. Kotor sikit tak apa. Tu kita kerat-kerat jadi halus. Inilah cara main torpedo Sungai Langat. Kolam tu dah biasa dah. Okay geng, kita tunggu kalau ada lagi. Setakat ni baru 2 ekor. Slow hari ni. Slow mendung. Joran ada 7 ni. Ikannya baru 2. Okay, mantap. Cantik dia tak usik. Tunjukkan cara main rohu yang sebenar. Ini main rohu sebenar ni. Setting dia lah. Kalau nak makan tu macam tadi pun dia makan. Level-level Abang Misai pun boleh dapat. Padahal bukan pandai pun. Kepal-kepal je kan. Ni ni main rohu tu. Mata spring kan. Mata berapa tu? Mata banyak. Tak banyak lah, ada banyak putus.
Rotak 5 atas 5 bawah. Mantap. Dia sebenarnya biar ni main dedak ni biar main rapat-rapat. Biar umpan tu merebak kat situ setempat dia datang. Tu abang buat tu tadi. Dia akan jatuh ke sini. Saya buang dia akan jatuh sana. Jadi rohu tu ada kat situ. Pasal saya impit. Duduk lagi, lampai duduk lagi. Besar. Ah, 2 kilo lebih ada ni. Ya, 2 kilo lebih. Lampam tu. Lampam. 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 Batin tak ada, batin. Batin nyorok. Betul. Lebat pula. Hujan dari impit. Tengok ni hujan ni tak tahu lah tengok. Beli nasi kuku tu. Siapa pula. Kan nasi kukus yang kat tepi tu. Rasanya pernah beli dulu kat tepi jalan lama ni. Dan pelik tak? Batu hilang. Warna. Batu boleh tercampak. Batu hidup tau. Batu hidup. Tadi lalu. Tadi tercampak. Batunya tak ada putus. Tu nampak tadi, campak. Tapi kalau ikut mana? Nanti ada masa join lah mancing sekali. Janganlah sembang kuat sangat bang. Bukan sembang. Nanti dah kita set Okey. Kita cari tempat yang best mantap lah. Kari kat sini best lah ni. Kau nak kari kepala ikan ni. Okey geng. Cukup sampai sinilah saya punya cerita mancing. Alhamdulillah dapat seekor ini. Tapi saya boleh tahan ikan rohu. Mungkin sekitar dalam sekilo lebih macam tu mungkin lah. Mungkin. Tak tahu, tak timbang. Dan seekor lampam ni Ada tadi timbang lah. Ada timbang lah. pancing apa ni? Pancing boy dapat tadi. Dan tarik ikan lampam. Ya, boy nak Setakat ni alhamdulillah lah. Okey lah. Ya. Syukur. Boy nak rasmi. Nak rasmi penimbang. Boy nak rasmi penimbang. Total berapa? Masuk je. Lebih kurang. Dia kurang ya. Oh. Tak apalah. Ya Penipu. Ya. Okey, kosong. Sap. 2 ekor. 2 kilo 8. Maknanya Ya. 2 kilo ni. 2 kilo. 2 kilo lebih. Jaring dalam 100. 2 kilo. Rohu ni 2 kilo. Rohu 2 kilo lebih. Lampam ni dalam setengah kilo lah agaknya. 2 kilo. Kan? 2 kilo lebih. Rezeki alhamdulillah. Rohu tu dalam memang 2 kilo, tak lari 2 kilo. Ni timbang mau beli. Rasmi lah. Okey geng. Pula. Okey, terima kasih sudi menonton video kali ni. Alhamdulillah ada juga hasil. Boy dengan Dan nak sambung ke tempat lain. Saya nak balik, nak kemas-kemas. Jadi itulah cerita hari ni. Hasil tak berapa banyak, tapi alhamdulillah kata orang tu kita punya target tu dapat lah. Okey, jumpa lagi dalam next content insya-Allah. Okey, Boy terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Jumpa lagi. Okay. Alright, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Pancing abang ni